Dalam video kali ni aku nak bawa korang pergi ke pantai yang telah dinobatkan pantai kelima tercantik di dunia oleh Forbes pada tahun 2025 yang hanya mengambil masa 1 jam sahaja dari Malaysia. Aku juga akan bermalam di hotel yang dapat banyak good review di Hat Yai semasa banjir besar. Banjir besar itu mengakibatkan banyak pelancong dari Malaysia terkandas. Kalau korang nak tahu aku stay dekat mana, korang kena stay tune. Baik. Udah betul lah apa benda. Baik dia. Oh tadi. Tu. Tu yang ada gerak. Ha? Yang ada gerak tu bot tu. Baik kita pergi check. Woi, lagi santai kawan. Okay, so sekarang kita orang dekat Padang Besar checkpoint. Okey, 9 orang tu. Paling cantik yang kita bagi. Alright, terima kasih bang. Sebenarnya korang boleh menaiki feri dari Pulau Langkawi ke pulau yang aku nak pergi ni. Cuma harga dia agak keras sikit dan kita orang decide menggunakan jalan darat. Kalau korang nak tahu pulau apa, korang kena stay tune. Kita orang akan ambil bas ke Park Bara dari Hat Yai dan akan bermalam di sana. Sebab JT untuk ke pulau itu berada di Park Bara, Thailand. Perjalanan ke Park Bara mengambil masa lebih kurang 2 jam dari Hat Yai. Kita orang kena tukar van untuk ke resort yang pertama ni. So guys, kita dah sampai dekat Marina Resort guys. Bilik ni aku jumpa dekat booking, harga lebih kurang RM120 untuk satu malam. Macam ni lah keadaan bilik dia guys. Aku book double queen sebab kita orang 3 orang. Bilik ni betul-betul depan laut. Esok aku bawa korang jalan-jalan dekat sini. Toilet dia okey lah, cuma diorang tak sediakan toiletries, so korang kena bawa shampoo, sabun, ubat gigi semua tu. Oh. You can test. Yeah, I can try. Wait, I can. Can lah? I'm Can. teacher. Oh. Signal. Hatiku pusing kesana kesini, jalan jauh bawa hati sendiri. Masa kita orang tengah layan bawa motor, tiba-tiba map bawa kita orang masuk satu kampung ni. Vibe dia memang lain macam sikit, tapi kita orang yakin je. Mula-mula semua nampak okey, tapi makin lama makin gelap. Hati kita orang pun tak berapa nak sedap dan tak ada lampu kiri kanan. Sebenarnya kita orang dah nak sampai ke penghujung kampung, lebih kurang 3 km ke dalam guys. Tiba-tiba kawan aku cakap dekat map dah sampai. Kita orang dengan tenang dan ambil keputusan patah balik. Kanan. Baik ni kanan. Jawab betul saya. Alhamdulillah kita orang dah sampai kat kedai makan ni untuk makan malam. Kawan aku cakap nasi goreng dia sedap, yang penting halal. Kita makan dulu guys. Selamat pagi guys, aku nak pergi breakfast. Dah pusing-pusing area Park Bara ni. Macam ni lah keadaan pagi-pagi dekat sini. Vibe dia agak tenang dekat sini sambil angin laut menyut lembut guys. Aku nampak satu kedai ni betul-betul keluar jalan besar. Aku tak tahu nak order apa sebab diorang tak faham sangat bahasa Melayu walaupun diorang Islam. So aku try je roti canai, nampak simple je. Aku order roti telur dan juga air. Lepas tu aku singgah kedai makcik ni. Kalau korang nak tahu aku makan apa, korang kena stay tune. Makan ni? Oh, ni satu. 30 lah. Okay. Aku tak tahu nama kuih ni apa, tapi rasa dia macam pelik sikit. Tekstur dia kenyal-kenyal. Tapi ada bagi sos macam madu. Kerjaan ni nampak simple tapi ada rasa. It's nice. Macam mana sedap. Okay, ni bihun dia. Bismillah. Tak banyak beza pun. Cuma dekat sini dia lebihkan tauge. So bila kau makan ni,
Dia ada rasa crunchy tu lebih sikit lah. Kita orang dah check out. Sekarang on the way ke JT Park Bara untuk ke Koh Lipe. Disebabkan kita orang stay dekat Marina Resort ni, diorang hantar ke JT free je. Kita orang beli tiket speedboat dulu dekat sini, 1000 baht untuk pergi dan balik. We have 9:30 and 11:30. Kat sini korang kena standby. Nanti ada orang akan ambil gambar korang untuk korang collect time balik nanti. Dekat sini korang kena bayar 200 baht seorang untuk masuk ke National Park dekat sini. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 1 jam setengah. Kalau korang nak tahu speedboat dia laju ke tak, jom kita luncur dulu geng. Speedboat dia memang betul-betul laju geng. So untuk yang pregnant agak merisaukan sebenarnya. Aku suggest korang duduk belakang sikit supaya tak terentak kuat sangat. Tengok tu dia punya laju sampai enjin boat pun boleh mati kan. What happened? Driver dia jatuh. Ada orang jatuh ke? Driver dia. Kita orang dah sampai dekat Koh Lipe. Sekarang nak cari resort yang kedua. So let's go. The Noi Guest House. The Noi Guest House. Yeah. This place area you pay only 10 baht per person for exit for entrance. Oh, dia exit lah. No, this way. Any free staff. Customer pay 10 baht per person. Kita orang salah masuk entrance. Sepatutnya tak perlu bayar pun. Tapi nak buat macam mana, kita proceed je. Dari JT ke resort mengambil masa 3 hingga 5 minit je. Memang dekat guys. Actually jalan kaki pun boleh. Noi, okay. And walking straight, you go straight and second right. Smart. Yeah, straight. Oh, okay. Koh Lipe very small Oh, very small. No need rent motor. Yeah, Koh Lipe small island. Yang aku jumpa ni dekat Agoda. Harga lebih kurang 5 hingga 600 untuk 2 malam. Jom aku tunjuk bilik dia macam mana. Let's go. Baik. Betul lah apa benda. Oh, tadi. Tu. Tu, yang ada gerak. Ha? Yang ada gerak tu, bot tu. Baik kami pergi check. Woi, lagi santai kawan. Okay, dah ada bagi selimut. And then 2 bantal kat situ. Toilet dekat sana. And then dah ada balcony. Kat sini pun ada koridor juga guys. Lepas tu dekat sini dah ada bagi korang wardrobe untuk korang nak gantung baju. And then bawah tu pun ruang dia besar. 3 orang boleh duduk bilik ni. Okay, jom kita masuk toilet dia guys. Toilet dia okey lah, better dari yang tadi. Ada toiletries, bersih dan selesa. Ada water heater dan tempat nak gantung towel. Kopi-kopi pun ada sediakan. Jom kita tengok balcony dia guys. Macam ni lah view dia. Boleh nampak gunung-gunung sikit. Okey lah. Kayu dia dah berepuk, so agak bahaya untuk korang nak berjalan dan tak nak lepak atas ni. Tempat lepak dekat area lobby The Noi ni. Korang boleh lepak dekat sini, chill, nak makan pun boleh. Jom kita tengok suasana petang dekat sini guys. Kalau korang nak tahu, dekat sini ada 2 7-Eleven gang. Korang kena jalan dekat walking street ni, macam-macam ada. Jom kita pusing dulu. 10 baht. 10 baht. 10 baht. 10 baht. 10 baht. 10 baht. 10 baht, pokok. Lusa balik. Duduk Malaysia. Malaysia. Snorkeling bro. Malaysia, YouTuber Malaysia. Selamat tengah hari guys. Aku nak bawa korang pergi lunch dekat area Koh Lipe ni. Jom. So, korang nak makan dekat area walking street dulu. So, nanti jumpa korang sekejap lagi lah. Kita orang lunch dekat restoran dekat walking street ni. Yang penting halal. Macam ni lah keadaannya. Kita order dulu. Alright. Aku order pad thai dan air red soda guys. Ni dia punya roti pisang. Nampak menyelerakan. Jom kita makan dulu. Sedap. Aku ni pernah makan juga pad thai dekat Thailand. Tapi aku rasa di antara yang sedap. Combination udang dengan pad thai dia kena.
Ni dia punya red soda guys. Limau sekali dia bagi. Okay guys, so aku nak mandi dulu dekat area Sunset Beach ni. So view dia macam mana aku tunjuk kat korang. Dekat sini ada 4 hingga 5 pantai kalau tak silap. Yang ni nama dia Sunset Beach. Memang best lah yang sunset dekat sini geng. View dia memang best gila. Korang boleh layan snorkeling. Orang makan-makan pun ada dekat sini. Jom kita layan dulu. So kita boleh mandi dulu sambil menikmati matahari terbenam. Makan. Korang jumpa satu kedai ni, nampak harga memang murah, yang penting halal. Jom kita try tengok macam mana. Dalam ni nampak selesa dan chill. Harga makanan dia memang berpatutan guys. Nasi goreng bawah RM10 bagi aku murah. Kawan aku order burger dan aku order nasi pak rapau. Nampak menyelerakan nasi dia. Jom kita try dulu. Nasi dia sumpah sedap geng. Korang kena try. Burger dia pun not bad. Besar sebenarnya burger dia ni. Memang mengenyangkan. So guys, lepas korang makan, dorang bagi dessert manis-manis orang kata. Kadang-kadang ni. Oh. So geng, badan pun agak penat. Aku nak try Thai massage dekat sini. Harga dia 350 baht untuk 1 jam. Jom kita try. So geng, kau kena letak dalam ni geng, baju. Apa? Rumah mana ni? Malaysia. Malaysia. Nanti boleh cakap Melayu? Sikit-sikit. Rumah nak laki buat. Oh, nanti buat. Aduh, sakit. Sakit sadar, tak sakit tak sadar. Sini hujan tiba-tiba turun guys. Memang layan gila weh. Esok aku nak bawa korang pergi Sunrise Beach. Kalau korang nak tengok macam mana, korang kena stay tune. Morning guys, so hari ni aku nak bawa korang ke pantai nombor 5 tercantik dekat dunia. Sebelum tu kita beli breakfast dulu. Kalau Ubi. bukan ubi, apa dia ni? Ni apa? Nantai pula, sai buah. Dalam apa dia ni? Sai buah. Apa dia panggil? Kelapa? Dia koi. Koi. Oh, okey. Apa? Tu lipat okey. Aku nak bawa korang ke pulau sebelah dulu. Nama pulau tu Koh Adang. Let's go. Tiket dia macam murah, 200 baht untuk pergi dan balik. So, naik ni long tail boat ni. Perjalanan ke Koh Adang mengambil masa 10 minit je guys. Time ni aku seorang je atas bot sebab tak ramai orang. Aku dah sampai dekat Koh Adang Island. So korang boleh nampak air dia, kejernihan air dia. Sebenarnya season ni dah okey, tapi time yang aku pergi ni weather dia tak berapa nak cantik sangat sebab tadi hujan, so air tak berapa nak kena. So kita dah sampai, jom kita tengok keadaan dekat sini. Pulau ni tak ramai sangat orang sebab resort pun tak ada. Guys, so dekat sini sebenarnya korang boleh hiking juga. Ada tempat hiking, tapi aku tak pergi hiking pun dari ni. Just nak breakfast je. Okay guys, so kita rasa makanan pertama guys. Ni ubi tu, jangan gula. Next kuih ni guys. Oh, dia punya ni macam mochi weh. Gila. Rasa dia macam kacang guys. Koi. Dulu macam dengan sambal guys. Bismillah. Guys, ni rasa sedap. Daging. Kita ada bawang goreng guys, dengan pulut. Okay guys, aku nak balik ke bilik sebab nak check out. Tapi sebelum tu kita layan view dekat sini dulu. Kalau korang nak tahu, Sunrise Beach ni telah dinobatkan sebagai pantai nombor 5 tercantik di dunia oleh Forbes pada tahun 2025. Ia juga sering digelar Maldives Thailand kerana kecantikan pulau ini.
Okay guys, korang dah check out. Sekarang nak naik boat, nak balik ke Pak Bara. Korang akan extend ke Hat Yai sebab dah penat dan tak nak rushing guys. So jumpa dekat Hat Yai. Hold baik dua ni. Yang lalu ada. 100 baht. 100 baht. Yeah. Okay. Korang akan bermalam di Lee Gardens Plaza Hotel Hat Yai untuk 1 malam. Kalau korang nak tahu, hotel ni dapat banyak review yang baik dari rakyat Malaysia, terutama pada masa banjir, kerana hotel ini sangat menjaga kebajikan mangsa banjir yang terkandas di sini. Jom aku bawa korang tengok keadaan bilik macam mana. Okay guys, macam ni lah view daripada bilik ni. Yang korang dapat ni tingkat 23, agak tinggi. Kita orang ambil extra bed sebab kita orang 3 orang, cuma tambah 50 je. Macam ni lah keadaan bilik dia. Memang cantik dan selesa dan dekat dengan Lee Garden Night Market. Okay guys, so hotel ni menyediakan TV juga, ada meja, selimut dan 2 bantal. Wardrobe dia macam modern sikit, tak ada cover. Security lock, ada cermin. Macam biasa ni ada minibar guys Minibar dia, okay, kita tengok kosong. Kita tengok toilet dia pula, hair dryer. Lepas tu ada toiletries lah macam biasa. Dia ada bagi shower juga. Ini pun bersih. Sekarang kita orang nak dinner dulu, tapi before tu aku nak bawa korang pusing-pusing di waktu malam di sekitar Bandar Hat Yai ni. Dekat sini memang ramai orang Melayu, so tak rasa asing sangat. Jom kita jalan-jalan dulu. Untuk makan malam, aku makan dekat kedai Kelantan ni. Harga dia memang berpatut. Sedap pun sedap, korang kena try. $20. Kap, tak kungkap. Okay guys, kaki pun dah penat. Untuk kali ni aku try foot massage pula. Harga dekat sini murah lagi, 250 baht untuk 1 jam. Jom kita santai-santai dulu. Chiang Mai massage, okay. Good. Oh, boleh cakap Melayu little bit. Sudah lama kerja sini? Oh, okay. So guys, sebelum balik bilik, aku beli telur dadah oyster ni. Aku rasa ramai orang tahu kedai ni. Betul-betul dekat dengan area Lee Garden. Aku dah pernah try, memang sedap. Harga dia dalam 150 ke 180 baht kalau tak silap. Macam korang boleh nampak, memang sedap. Lepas tu diorang akan hidangkan bersama tauge guys. Memang ngam. Kau dah makan dah? Dah. Close up mulut. Kejap. Bagi review sikit tu. Kita orang dah check out. Sekarang nak balik ke Malaysia. Kita orang akan pergi makan dulu sebelum balik ke Malaysia. Makan wait Daripada Hat Yai ke Padang Besar dengan menaiki tuk-tuk guys. Alhamdulillah kita orang dapat balik dengan selamat. Untuk trip kali ni, apa yang aku belajar adalah jangan gembira sangat time travel. Walaupun mood kita happy gila, tapi jangan happy sangat sebab kita tak tahu apa yang akan jadi in future. Banyakkan berdoa semasa travel. Kalau korang suka konten macam ni, tolong komen, like dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video.
Tanya sama burung di ranting tinggi, apa rahasia yang kau bawa?